Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ni saya nak share 3 tips macam mana cara kita nak pastikan yang kita masih on track dalam diet. Okay, so benda ni kita boleh apply masa lunch sekejap lagi lah. Okay, yang pertama adalah pastikan kita punya carbohydrate tu cukup portion. Cukup portion tu maksudnya sebesar kita punya penumbuk ni. Yang kedua, kita punya protein. Protein adalah sebesar tapak tangan. So kalau ada ikan ke ayam ke, kita kena measure, tengok sama tak besarnya. Okay, yang ketiga adalah kita punya serat ataupun fiber, iaitu sayur lah. So sayur tu dia kena 2 tapak tangan. Macam tu. So maksudnya sayur kena lagi banyak daripada protein, protein kena lagi banyak daripada karbohidrat. Macam tu. Okay. So, tapi kena hati-hati. Kadang-kadang sayur pun ada karbohidrat. Maksudnya, sayur pun ada jenis-jenis sayur yang bertindak sebagai karbohidrat. Contohnya brokoli. So, janganlah kita ambil nasi besar ni, kita ambil brokoli banyak. So, itu dah jadi double karbohidrat. Okay? So, kena hati-hati yang itu. Semoga tips ni bermanfaat. Bye!